Nama aku Azam, aku berumur 29 tahun dan berasal daripada KL dan aku adalah pengidap HIV. Aku terpaksa mengaku juga yang aku ni. Video ni sangat penting. Saya sendiri terkejut bila dapat tahu sebanyak 44% pengidap HIV adalah dari kalangan remaja yang mengamalkan gaya hidup songsang. You so totally rock, Squirt! So give me some Fen. Noggin. 44% bukanlah satu angka yang kecil. Biasanya yang tak masuk dalam statistik ni lagi besar jumlah dia. Bagi tahu dekat anak, memang wujud HIV di kalangan remaja, terutamanya mahasiswa. Kalau boleh, tolong ajak anak lelaki kita menyembang tentang perkara ni. Jangan teragak-agak untuk bagi tahu dekat anak tentang bahayanya HIV. Serapkan anak tentang ilmu agama, tentang iman dan risiko yang bakal mereka hadapi jika terlibat dengan aktiviti songsang. Cerita dekat anak, dekat luar sana tu nanti, kemungkinan besar sesama jantina pun memang ada yang cuba menggoda dan mengajak ke arah hubungan songsang ataupun gay. Mana tahu anak-anak memang dah lama terjebak dalam hubungan songsang, tapi anak malu nak bercakap ataupun takut nak bagi tahu. Sebagai ibu bapa, kalau dah nampak video saya ni, terus call anak. Tanya dia, ajak menyembang kejap tentang perkara ni. Saya yakin mesti ada anak-anak atau remaja yang dah terjerumus lama dalam hubungan songsang ni. Tapi kadang-kadang diorang takut nak mengadu, tak tahu nak cerita dekat siapa. Kalau abang kakak tak tahu macam mana explain dekat anak, tolong save video ni, share dekat anak. Mudah-mudahan lepas diorang tengok video ni, diorang tahu bahawa ibu bapa adalah tempat yang paling selamat untuk mengadu.